Kalau untuk jam azan ni, dia tak ada baca Al-Quran sebelum atau selepas masuk waktu solat. Tapi, dia ada dekat tempat lain. Saya nak tunjuk. Kejap. Kalau untuk jam azan ni memang tak ada. Tapi untuk jam azan Bilal, ada. Yang ni Al-Quran dia memang dah disahkan oleh KDN. So, saya nak tunjukkan macam mana jam ni dia bunyi surah ataupun zikir sebelum dan selepas. Ini adalah salah satu contoh. So, macam ni dia akan countdown 10 minit sebelum masuk waktu solat, dia akan bunyi zikir ataupun ayat Al-Quran. So, kita tunggu sekejap lagi 1.14. Yang ini boleh set sampai 30. Okay. Dia akan bunyi zikir tau. Dia bergantung kepada setiap waktu solat tu. So, sebelum dan selepas. Ada yang sebelum dan selepas juga. So, kalau nak tengok, boleh tengok dekat gambar yang saya dah screenshotkan ni. So, siapa-siapa yang nak dapatkan jam azan yang ada baca Al-Quran sebelum dan selepas, boleh dapatkan jam azan Bilal. Kalau yang jam ni tak ada, tapi jam ni memang ada. Okay? So, siapa-siapa yang nak dapatkan, boleh pergi dekat Bit Kuning sekarang. Korang akan dapat diskaun 20%. Okay, bye.